Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dimuliakan. Bersama dengan saya Ustaz Aizuddin Hakim bin Mak Yusof, Ketua Pusat Islam Uni Razak, dalam perkongsian berkaitan dengan bulan Zulhijjah 1446 Hijrah. Alhamdulillah, kita telah pun disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada salah satu daripada bulan yang mulia, iaitu bulan Zulhijjah. Bulan ini sinonim dengan bulan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi beberapa aktiviti ibadah, terutamanya puasa sunat. Kerana Nabi SAW pernah mengatakan puasa yang afdal setelah daripada puasa Ramadan adalah puasa di bulan haram, dan bulan Zulhijjah merupakan salah satu daripada bulan haram. Jadi bulan Zulhijjah ini merupakan bulan yang sangat digalakkan untuk kita berpuasa. Kalau nak puasa hari-hari pun tak ada masalah, kecuali pada 4 hari, iaitu Hari Raya Aidil Adha, Hari Tashrik pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sidang penonton yang dimuliakan, daripada bulan Zulhijjah ini, tentu saja perhatian umat Islam pada 2 hari, iaitu pada Hari Arafah dan juga Hari Raya Aidil Adha. Pada pagi Hari Raya Aidil Adha, umat Islam disunatkan untuk melaksanakan solat sunat Hari Raya Aidil Adha. Seusai daripada melakukan ibadah solat, maka disunatkan pula untuk melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang mampu untuk melakukannya. Berkaitan dengan ibadah korban ini, terdapat beberapa jenis haiwan yang boleh dipilih untuk dikorbankan sempena Hari Raya Aidil Adha ini. Antaranya ialah unta, atau lembu, atau kerbau, ataupun kambing, termasuklah biri-biri dan juga kibas. Hukum untuk melaksanakan ibadah ini adalah sunat muakkadah bagi mereka yang mampu. Ini adalah sunnah Nabi Allah Ibrahim AS dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi SAW sangat memberikan perhatian kepada ibadah ini, hatta ketika Nabi SAW bermusafir pun baginda tetap melaksanakan ibadah korban ini. Sidang penonton yang dimuliakan, selain melaksanakan ibadah korban pada Hari Raya Aidil Adha, umat Islam juga boleh melaksanakan ibadah ini pada hari-hari Tashrik, iaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, selagi belum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Justru itu, bagi yang mampu, ayuh kita mengerjakan ibadah korban ini. Moga-moga mendapat keampunan daripada Allah SWT, mendapat keberkatan daripada ibadah korban yang dilakukan, dapat mengeratkan satu rahim sesama umat dan diberikan ganjaran yang terbaik di sisi Allah SWT di dunia dan di akhirat, insya-Allah.